Habis nak pakai apa? Kau rasa nak peraskan pakai apa? Ha? Kau komen. Ni saya nak bagi tahu, ini adalah air detox. Sebenarnya saya minum air ni setiap hari. Jadikan pelajaran dan pengajaran. Kawan saya seorang dah kena gout. Jadi alhamdulillah kita dah berumur macam ni, makan pun tak jaga. Jadi dekat dalam ni air kelapa, isi kelapa, lemon 2 biji, beetroot, batang seledri dan timun Jepun. Masukkan. Blenderkan semua. Okey, blender saya gunakan ni heavy duty. Blender terus. Lama-lama pun tak apa. Okey. Saya nak bagi tahu lah, ada orang marah saya pasal tak habis-habis Singapura. Tak habis-habis Singapura. Sebenarnya saya bukan orang Singapura. Keluarga saya, belah ayah saya ramai dekat Singapura. Macam makcik saya dulu kita duduk dekat Tanjung Katong dekat Geylang. Jadi kita adalah zaman-zaman waktu kecil pergi jumpa makcik kita, jalan-jalan apa semua kan. Lepas tu saya ditakdirkan saya kerja Singapura. Jadi sebab tu kadang-kadang saya buat nasi ayam tu, sebab tu saya panggilkan nasi ayam Singapura, sebab saya dulu kerja dekat situ. Adam Corner nama tempat dia, Chinese Muslim. Jadi saya tengok nasi ayam tu dia buat dekat situ. Bukan saya nak membangga-banggakan Singapura, tapi sebenarnya ada pelajaran yang saya ambil dekat Singapura. Pengalaman saya banyak dekat Singapura. Jadi sebab tu saya suka. Macam mana pun saya suka Singapura. Orang tak suka pun saya tetap suka Singapura. Sebab Singapura ni kita dapat pengalaman tau. Sebab saya tak sekolah, tak belajar apa semua kan. Jadi kita dapat satu pengalaman ni. Kita umur 16 tahun kita dah kerja dekat Karipap. Lepas tu kita belajar masak berani. Kita belajar buat air. Kita belajar buat murtabak. Kita belajar buat roti canai. Buat nasi ayam, nasi padang. Alhamdulillah tangan ni, dengan satu tangan ni yang Allah kurniakan ni, alhamdulillah saya macam-macam boleh buat tau. Murtabak Singapura saya boleh buat. Teh Singapura, teh tarik, teh dinosaur, teh cino, kopi katai, teh halia, alhamdulillah semua boleh. Sebab Allah kurniakan tangan ni memang alhamdulillah. Boleh buat air pakai mata. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang saya ajar nasi ayam Singapura tu, janganlah korang marah sangat sampai korang pedih-pedih sangat. Tak ada apa-apa pun. Yang saya bagi resipi tu untuk orang berniaga, memudahkan. Tapi nanti minggu depan saya akan tunjukkan cara-cara rumah pula Sekarang kita minum air kita. Jangan minum dulu, tunggu sekejap lagi. Ini untuk berbuka. Okey, selepas tu kita tuang kat sini. Untuk gaut, untuk tambah darah. Saya minum ni setiap hari. Setiap hari saya minum ni. Tapi memang sedap. Jangan minum dulu, memang sedap. Okey, kita taruh tepi. Kita masuk air yang kedua, iaitu saya dah dekat 3 minggu tak minum jus. Sebab apa? Habis solat tarawih dah lambat. Dah kan nak minum malam-malam. Jadi saya terfikir, apa saya fikir tau? Nak minum Nescafe mesti korang marah kan, sebab saya nak buat video. Saya terfikir, apa jadi kalau benda ni dengan ni saya blender? Korang tunggu hasil dia. Macam mana? Ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sangat kepada orang-orang Shah Alam, orang-orang yang datang sini, yang bantu support kita. Walaupun sekarang ni saingan, macam-macam saingan ada. Semua orang nak bercerita tentang Lam Cheng. Yang mana nak turunkan harga, yang mana nak naik harga, yang mana peli, yang mana nak pakai logo sama apa semua. Korang punya pasal lah. Saya dah tak mau fikir. Okey, yang penting saya jual Lam Cheng, alhamdulillah ada orang beli. Saya tak naklah nak bergaduh-gaduh dengan orang. Ada pula sekarang ni nak keluar nasi Pakistan nombor 2, nombor 3, nombor 4, terpulang kepada anda. Okey, agak-agak korang tahu tak? Rasa-rasa korang kalau kita Nescafe ni atau kopi ni kita buat dengan ni, rasanya apa? Okey, korang tengok video ni sampai habis. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu, dekat belakang saya korang nampak Toyota Camry dan Saga FLX kan. Masih ada lagi orang tak tahu dan ramai juga orang dah tahu. Kereta dekat belakang ni cabutan bertuah. Kita akan bagi melalui live. Pembelian 1 dapat 1 kupon, pembelian 5 pun dapat 1 kupon. Yang penting dapat kupon. Kupon ni terhad, lebih kurang 1 hari saya akan bagi 800 kupon sahaja. Okey. Cara dia macam mana? Anda kena datang sini berhadapan dengan TM Point Shah Alam sebelah Hotel Mardia. Kita mula jualan selepas Zuhur sampai habis. Macam ini sampai petang. Sampai habis kita akan bagi kupon dan anda kalau bertuah layak memenangi kereta yang dekat belakang ni. Okey. Kupon ni terhad. Saya nampak ada yang komen, bang sedih tak dapat kupon. Yes, kalau dah habis kupon tu tak dapat dah. Sebab kita berniaga 20 lebih hari. 800 kupon kali dengan 20 lebih hari bermakna saya nak kena pakai lebih kurang 20,000 keping kupon. Kupon tu berharga, total nak kena beli kupon tu dalam RM4,000. Jadi untuk menjimatkan kos, saya hadkan lebih kurang 1 hari 800. Jadi anda jangan marah kalau tak dapat. Okey, kita tutup cerita bab kereta. Sekarang ni saya nak selesaikan permintaan ramai orang yang nak buat teh ni dekat rumah. Nes. Tapi dia nak buat, ni tak kisah Nes atau teh terpulang kepada anda. Ramai orang, sebab saya nak buat hari-hari saya bagi resipi pakai periuk. Tak mungkin orang akan buat pakai periuk. Abang jangan risau, abang jangan marah. Abang tengok. Hari ni saya akan buat menggunakan periuk, menggunakan cerek yang bersaiz
7 liter. Okey, 7 liter sangat mudah. Ambil halia yang tidak dikopek. Okey, halia ada bermacam-macam halia. Halia ni saya gunakan iaitu halia Thailand. Okey, halia Thailand. Saya nak bagi tahu tentang halia. Mungkin ramai lagi orang yang tak tahu. Saya bukan nak belagak tahu, cuma saya kongsikan apa yang saya tahu. Okey, halia ada 3 atau 4 macam yang ada dalam muka bumi ini. Yang pertama halia bentong, yang kedua halia bara, yang ketiga halia muda, yang keempat halia Thailand, yang kelima halia Cina. Yang ini semuanya halia. Kelima-lima ni adalah halia. Halia mana yang paling baik? Kalau kita Google, halia bentong yang paling baik ditanam di tanah yang sejuk, iaitu dekat Bentong Pahang. Sekilo RM30, RM35. Dia jual bersama tanah. Okey. Yang kedua halia bara, pun mahal juga. Kebanyakan dia jual dekat Cameron atau pasar-pasar Cina. Yang ketiga banyak tempat jual, iaitu halia Thailand dan halia Cina. Halia Cina banyak air, dia tak mempunyai rasa yang keras. Untuk buat jamuan-jamuan kita standard B40 ni, halia Thailand dah memadai. Harga dia pun tak mahal sangat. Tapi kalau nak buat dekat rumah, korang boleh cuba halia bara atau halia Thailand. Okey, selesai bab halia, saya bagi tahu macam mana kita tutup, kita blender. Blender tu. Blender saya pakai heavy duty, jadi tak ada sangkut-sangkut. Ada pula nanti orang cakap, bang, halia ni tak ada rasa chili ke? Tak ada rasa pedas ke? Yang itu jawapan dia dekat next video. Okey, lepas tu kita perahkan pakai tangan ke? Janganlah komen, bang, kenapa pakai tangan? Habis nak pakai apa? Kau rasa nak perah sekarang pakai apa? Kau komen.